Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada anda semua cara untuk bayar as financing I bagi Shopee. Jadi langkah pertama, kita buka aplikasi Shopee. Kemudian tekan pada menu Mi. Seterusnya anda boleh nampak paparan macam ni. Tengok pada bahagian Financial Services. Anda akan nampak Shopee Pay App, as financing I dan juga insurans. Okey, jadi untuk buat pembayaran as financing I, tekan pada as financing -I tu. Kemudian tunggu sehingga selesai loading. Kita akan nampak paparan seperti ini. Contoh, dalam video ni saya akan buat pembayaran bagi financing yang paling terdekat dengan tarikh saya buat video ni, iaitu RM68. So, nak bayar, tekan je pada button Pay Now. Seterusnya, kita akan nampak paparan payment option macam ni. Contoh, sebelum ni saya dah pernah bayar menggunakan Maybank to You. Jadi, dia naik Maybank to You macam tu. Kalau nak ubah payment option, boleh tekan dekat situ. Kemudian, kita boleh pilih dua kaedah pembayaran, iaitu yang pertama daripada Shopee Pay Balance dan yang kedua online banking. Alright, Shopee Pay Balance saya tak cukup. Dia blur macam tu kan. Jadi saya akan guna online banking. Okey, yang ni kita pilih lah. Ikut anda punya online banking apa yang nak pakai. Contoh saya nak pakai guna Maybank to You ni. Jadi saya select Maybank to You. Kemudian tekan button confirm. Pastikan baki dalam akaun bank kita cukup. Alright, saya nak bayar RM68 ni. Jadi tekan je pada button pay. Kemudian dia akan buka paparan untuk login online banking yang kita pilih. Dalam video ni saya pilih Maybank to You. Jadi dia buka maybanktoyou.com. Masukkan username Maybank to You. Tekan next. Kemudian masukkan password Maybank to You kita. Alright. Pastikan masuk password yang betul. Kemudian tekan button login. Untuk Maybank, saya ada 3 akaun. Jadi saya kena pilih lah akaun mana yang saya nak guna untuk buat pembayaran. Contoh dalam video ni saya pakai saving account I. Jadi saya pilih SA-I. Alright, pastikan memang betul. Kemudian tekan pada button continue. Lepas tu dia naik secure verification ni. Ini kita kena tekan button confirm untuk dia pop up notification untuk secure to you. Kita akan nampak kat atas tu dia dah naik notification secure to you. Tekan dekat situ. Lepas tu make sure kita semak betul-betul lah. Baki mesti cukup RM68. Dia akan tolak daripada account saving saya. Jadi kalau confirm, tekan button approve. Alright, your secure to you approval is completed. Tekan done. Dan jangan lupa kat sini kita kena tekan button I have approved /rejected my transaction via secure to you. Okey, successful, berjaya transfer ataupun berjaya buat pembayaran. Jadi kat sini scroll ke bawah, tekan pada button return to merchants page. Okey, ini dia ambil masa sikit. Tunggu dia loading sehingga selesai. Alright, dia akan naik payment successful, your payment has been received. Amount RM68. Okey, ini selesai untuk payment date 19 Jun. Okey. So, selesai pembayaran, tekan semula pada view as financing /I. Anda boleh nampak sekarang ni available limit dah pun naik kepada RM114. Okey, itulah dia cara macam mana nak buat pembayaran bagi as financing I dalam Shopee. Untuk anda yang ada buat juga as financing I dengan Shopee, pastikan kita bayar sebelum due date untuk kita elakkan cas lewat. Okey, sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok My. Assalamualaikum. Bye-bye.